Sebagai warga negara Malaysia, jika ditanya, negara mana untuk dilawati? Dan jawapan saya, Lombok, Indonesia. Lombok, sebuah pulau yang terletak di Nusa Tenggara Barat, bukan sahaja terkenal dengan tarikan semula jadi yang menakjubkan. Ribuan masjid yang terbina di Lombok memudahkan pengunjung, khususnya umat Islam, untuk mencari tempat ibadat. Kewujudan masjid-masjid ini bukan sahaja mencerminkan keimanan dan kerohanian yang kukuh masyarakat Lombok, tetapi juga menjadi sebahagian daripada budaya dan kehidupan seharian mereka. Pulau ini diberi gelaran Pulau Seribu Masjid. Asal-usul nama panggilan ini bermula sejak lawatan kerja pada tahun 1970 apabila Ketua Pengarah Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Hal Ehwal Agama, Afendi Zakarsih, yang membuat lawatan ke sebuah wilayah yang ada di Lombok sehingga mendapat julukan Pulau Seribu Masjid. Jumlah masjid di Lombok terus bertambah. Data kajian menunjukkan terdapat lebih kurang 5,184 masjid kecil dan 3,767 masjid besar di 518 kampung seluruh Lombok. Sebaliknya, terdapat juga masjid dengan seni bina moden yang tersergap indah seperti Masjid Pusat Islam Mataram yang menjadi ikon baru di ibu kota wilayah itu. Kepelbagaian ini menunjukkan bagaimana penduduk Lombok menggabungkan tradisi dan kemodenan dalam kehidupan beragama mereka. Selain daripada tempat ibadat, masjid di Lombok juga berfungsi sebagai pusat aktiviti sosial dan pendidikan. Banyak masjid menganjurkan berbagai aktiviti, daripada pengajian agama dan perbincangan agama hinggalah kursus bahasa Arab. Peranan masjid yang berbagai fungsi ini menjadikan masjid tersebut sebagai tonggak utama dalam kehidupan masyarakat Lombok. Tambahan pula, berbagai program pelancongan keagamaan telah dibangunkan untuk menarik pelancong domestik dan antarabangsa. Pelancongan keagamaan ini bukan sahaja mempamerkan keindahan seni bina masjid, malah turut mengajak pelancong untuk lebih memahami budaya dan gaya hidup masyarakat Lombok. Dengan majoriti penduduk Islam, Pulau Lombok telah mendapat pengiktirafan sebagai destinasi pelancongan halal terbaik di dunia. Ini didedahkan oleh Halal Development Center 2024. Kepada penonton beragama Islam yang menonton channel ini, khususnya yang berada di luar daerah Lombok, Semenanjung Malaysia, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah dan Sarawak, saya doakan satu hari nanti akan ada rezeki kita menjejak kaki dan dapat bersolat di salah satu masjid yang ada di Pulau Seribu Masjid ini. Amin ya Rabbal Alamin.